kita punya investment dalam solar energy sekarang ni dah lebih 500 million aset kita ada kan. We started from zero. Kan kita bukan datang daripada keluarga yang kaya. Kita masuk tender solar farm di Melaka, kita menang yang pertama dan seterusnya the rest are history lah. We keep on growing and growing and growing. Kalau tak ada SME Bank, saya ingat saya pun tak ada di sini ya. In fact, the first bank yang bagi pinjaman kepada saya ialah SME Bank. Wow. Bila masuk je saya punya bos rumah saya ke dalam syarikat saya baru tahu you didn't collect. Barulah saya tahu okey baru kita collect. Pentingnya kesedaran kita dalam pengurusan carbon footprint supaya kita dapat menjamin, dan salah satu langkah pertama yang paling mudah ialah pasanglah solar kat rumah. Pasang solar kat rumah. Pasanglah dengan gading kencana. From your introduction, 2 people will be very happy watching this episode. The first one will be your wife, Dato'. Assalamualaikum and welcome back to We Hear You. Thank you for all your support. And without your views and your continuous tags, mentions, and shares of the podcast on all the good platforms, that's right, we're still on Facebook, we're still on YouTube, and we're still on Spotify. This program wouldn't have reached its season 2. So thank you very much for continually watching, viewing, sharing, and giving us your comments and feedback. So we bring you a brand new outlook on renewable energy today, as today's episode will be focusing on one of the pioneers in the industry. Ya, sememangnya tenaga boleh perbarui adalah suatu konsep yang agak baru di Malaysia. Baru dalam 5 hingga 10 tahun, kerajaan-kerajaan Malaysia telah pun menggagaskan usaha untuk membawa ke hadapan SME-SME yang berkecimpung dalam bidang ini. Namun, ada di antara SME di dalam negara kita yang sudah lama bertapak dan sebelum renewable energy menjadi buzzword, mereka telah pun memulakan usaha untuk menjadikan Malaysia satu negara yang kaya dengan sumber tenaga boleh diperbarui. Jadi dengan itu, saya bawakan tetamu saya yang tak lain dan tak bukan, Datuk Dr. Insinyur Guntur Tobeng, Founder and Group Managing Director of Gading Kencana Sendirian Berhad. Thank you, Datuk, for joining us today. Thank you, Father. It is going to be an exciting day because we are going to be looking at renewable energy from your perspective. Jadi mukadimahnya, Datuk, ingin kita bercerita tentang pengalaman Datuk dalam memulakan usaha SME ini, kerana ia bukan sesuatu yang dimulakan ketika renewable energy menjadi buzzword. Bila Datuk memulakan usaha dan mengorak langkah ke arah membina Empire Gading Kencana? Terima kasih, Terence. Pertama sekali saya ucap terima kasih banyak pada SME Bank kerana bagi peluang untuk saya datang balik ke SME Bank berkongsi pengalaman dan perik getir perjalanan saya selama 30 tahun dulu ya. Nama saya Guntur Tobeng. Saya lulusan daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Turun Sistem Universiti Kebangsaan Malaysia. Isteri saya Datin Hasnah Awang. Dia ni dulu sekolah Kolej Tunku Kursia. Saya sekolah Alam Shah di Ceras ya. Jadi dia daripada Kolej Tunku Kursia. Dia belajar dalam bidang finance, marketing, admin. Jadi pada masa tu masa kita mulakan syarikat kita tu, kita pun tak ada idea yang akan berkembang begini pesat dalam masa yang begitu singkat. Masa 10 tahun 20 tahun tu is short period of time. Jadi masa saya mulakan bisnes tu dulu, keadaan tu ialah masa krisis kewangan. 1998 is a financial crisis. Financial crisis where everything go down, nothing's work at that time. Saya juga masa tu, sebelum tu saya bekerja dengan Philips Malaysia selama 10 tahun, focusing on electroacoustic, sound system, lighting system, itu memang bidang saya. Bila saya berhenti daripada Philips Malaysia pada masa itu, saya bekerja dengan sebuah syarikat untuk saya ambil pengalaman sebagai public listed. Kita senaraikan syarikat itu di Bursa Malaysia. Dan bila tahun 1998, semua yang kita punya aset, stok harga kita RM15 satu unit, tiba-tiba tinggal 50 sen. Jadi saya pun ambil keputusan untuk keluar daripada industri itu, letak jawatan, dan saya nak cuba sesuatu yang baru. Jadi apa benda yang boleh buat pada masa itu? 1998. Yang pertama sekali, kawan-kawan semua buat bisnes electrical contractor. Ataupun mereka jadi kontraktor kelas F, pergi cabut undi dengan JKR dan sebagainya. Saya nak pilih satu bidang yang tak ada saingan kawan-kawan. Saya tak mau lawan dengan kawan. Jadi salah satu area yang saya start waktu tu ialah energy efficiency.
Saya ikuti program Malaysia Industrial Energy Efficiency Program yang dijalankan oleh Kementerian Tenaga pada masa itu. Pada masa itu pun sama juga. Saya tak ada duit. Bila saya pergi ke bank nak pinjam, bank tak mau bagi. Pada mana saya pergi ke CGC pun, kerani depan dia kata, you buat apa? Pergi balik. Pada masa itu, saya rasa sangat kecil hati, sangat kecewa pada masa itu. Sebab memang kita tak ada harga kita ni, dah naik daripada engineer, kerja dengan public listed company. Bila pergi dekat kaunter tu, kerani kaunter tu cakap, you tak balik. Masa tu ada banyak kerajaan menyediakan tabung usahawan, TPU, tabung pemulihan usaha sebagainya. Tapi saya tak layak. Sebab apa? Company RM2. Kita pun tak ada apa bisnes yang banyak. Cuma nak pinjam RM50,000 pada masa tu. Tak apa. Saya kata, dalam hati saya kata, tak apa. You wait and see. I'll come back big the next time. You wait. Itulah saya punya azam dan saya punya tekad. Jadi daripada situ tu kita kita mulakan bisnes tu, kita jual lah solar garden light. Senang je. Saya advertise dulu dalam surat khabar ada rampat iklan tu. Satu iklan tu sepanjang sebulan tu bayar cuma RM250. Kita boleh jual 2,000 keping solar garden light. Solar garden light. Kita jual solar garden light 3 tahun, kita jual RM200. Syarikat daripada China jual RM30. Habis. Jadi kita pun move daripada solar garden light kepada solar street lighting. Solar street lighting pun sama. Kita jual 16,000 sekeping. Orang susah nak beli. Saya jumpa Menteri Pembangunan Menteri Pembangunan Luar Bandar pada masa itu. Dia kata, cuba beritahu saya, mana tempat yang tak ada bekalan elektrik di Malaysia? Kita kata ada, tapi yang tu nak tarik jauh. So saya pun cari kawan-kawan. Ini networking kawan-kawan yang penting. Kawan-kawan saya kata, kau pergi cari tempat yang banyak kemalangan jalan raya. Saya pun pergi cari. Kebetulan saya ni dulu ada peluang dapat jadi ASP ya. Tapi oleh kerana saya colorblind tak dapat jadi. Ada kawan-kawan jadi kan. So pergi jumpa dia, orang tanya dia, bro ada tak? Ini sebenarnya tak boleh ni. Dia kata sebenarnya tak boleh. Ini rahsia, tak boleh semua kan. Tapi dia bagilah. Kau buat gini jumpa. Ambil data tu, saya pun pergi jumpa JKR, UPPJ, Unit Pengurusan Keselamatan Jalan Raya. Tunjuk dia, berkata, berapa you nak buat? Kawasan jalan raya yang kemalangan jalan raya ada begini banyak. Kerana di sini memang tak ada bekalan. Saya dapatlah supply 200, 300 sampai 1,000 unit masa tu kan. Kita supply, senang kan. 16,000 kali 1,000, banyak juta kita dapat masa tu. Masa tu, first time you pegang bisnes sendiri, dapat 1 juta, itu terasa lain. Sangat rasa kagum. Lepas tu kita jalan lagi. Bila kita 2 tahun lepas tu, lagi satu produk datang daripada China. Dia jual 8,000, separuh harga kita. Dan kita move dari string, kita move pada solar off-grid. Kita bekalkan tenaga solar untuk USP, Universal Service Provision Fund. Rural internet desa, kita buat dengan Maxis, kita buat dengan Celcom, supply dan sebagainya. Kemudian bila dah ada duit tu, kita tiba-tiba ada program PPSMI, program pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Di situlah rangkaian saya dengan Philip tu balik semula. Syarikat yang saya selalu reject, saya kerja kilang Philip. Adalah satu kawan tu, dia selalu hantar produk dia, speaker kat saya tu. Saya selalu reject dia, kau tak bagus. It's Chinese friend. Jadi satu hari bila saya nak supply loudspeaker pada program tu, saya pergi jumpa dia. You Guntur, lai. Ni yau semua. Lai, minum teh semua. Saya dah, no problem, come. Saya pun dapat. Saya supply sehingga 30,000 unit loudspeaker untuk PPSMI. Dan kilang yang buat tu, kilang di Sungai Petani. Dan pada masa tu, senang je. Saya dapat luar bagi dia percaya saya, dia buat. Tak payah working capital pun. Kita supply terus. Itu dah ada banyak juta lah. Kemudian ada tender solar hybrid oleh Kementerian Pelajaran. Saya pun masuk. Jadi kita dah, daripada yang RM2 tu, kita dah jadi $1 million company. Kita pun dah start. Dan terus berkembang. Sehinggalah kepada bila kerajaan mulakan solar farm, kita ada duit tu. Kita masuk tender solar farm di Melaka, kita menang yang pertama, dan seterusnya the rest are history lah. We keep on growing. And memanglah, kalau tak ada SME Bank, saya ingat saya pun tak ada di sini. In fact, the first bank yang bagi pinjaman kepada saya ialah SME Bank. Wow. Masa tu saya dapat pinjaman
tabung usahawan siswa lah, RM100,000. Oh, dapat tu masa tu best. Yang saya ingat kan, budak tadi kata, you tak layak, you balik kan. Apa nama ni, estimate bagi saya 100,000 tu, saya boleh susun balik syarikat. Masa tu tak ada duit. Kita baru keluar daripada financial crisis. All the stocks, all the assets semua dah zero. We started from zero. Kan kita bukan datang daripada keluarga yang kaya. Kita datang daripada zero. What we have was that knowledge, skill. I'm an engineer. I know a bit about electrical. My wife is finance. Dia tahu sikit. Dulu saya jual tak collect duit. Last kali kita jual 1,000. Kita jual 10,000. Customer bayar 5,000. Dia bagi lagi 10,000. Bayar. Rupanya collection kita poor. Tapi memang dapat collection, cuma tak cukup. Bila masuk je saya punya bos orang rumah saya ke dalam syarikat saya, baru tahu, you didn't collect. Barulah saya tahu, okay, baru kita collect. Itu jadi gabungan yang berjaya lah. Maknanya satu orang yang pandai menjual, I bring back the fish. So my wife come in and make it into a steak. Now steak pula. Kan? Dia slice jadi fillet. Kan jadi fillet. Jadi Asam pedas lah. asam. Melaka, faham. Jadi from there we build up the company together. Memanglah banyak sangat suka duka yang kita lalu bersama, kita jalan dan kita. Tapi yang penting sekali ialah bantuan dan sokongan dari bank lah untuk kita membangunkan. Kita banyak bank kita dah lalu, dan salah satu bank yang pertama sekali ni lah SME Bank. Dan bila kita dah besar pun SME Bank. From your introduction, two people will be very happy watching this episode. The first one will be your wife, Dato'. Because very rarely the guests start off by saying, my name is Guto Tobing and my wife is the second sentence. Kalau saya tak cakap, saya kena tidur luar lah malam ni. And the second party, of course, will be SME Bank lah. Because I think you mentioned SME Bank many times. So, Datuk, kalau kita melihat kepada tenaga boleh diperbarui ni, dia adalah satu konsep yang untuk kebanyakan rakyat Malaysia masih baru, tapi ramai yang sudah tahu apakah itu tenaga boleh diperbarui. Kenapa Datuk merasakan bahawa ini adalah satu industri yang Datuk boleh masuk? Sebab Datuk dah try banyak jenis industri. Mulakan dengan solar garden light dulu. Kemudian kepada solar light, street light, dan selepas itu beralih ke industri yang sedikit berbeza, tapi kembali kepada solar. Kenapa Datuk melihat prospek dalam solar? Dia macam ni tau, Terence. Kita dalam bisnes ni, ada satu bos saya dulu, nama dia Datuk Bakal Lajim. Dia kata, Guntur, kalau kau nak naik bas, kau kena tunggu di stesen bas yang ada bas lalu. Jangan tunggu di stesen bas yang tak ada bas, kan? Saya sekolah Alam Shah. Jangan tunggu dekat stesen bas Ceras tu tengah malam. Tak ada bas. Lalu tunggulah dekat Bangkok Bank punya stesen bas. Banyak bas. Boleh naik macam-macam kan. Jadi, bisnes pun macam tu juga. Memanglah. Oleh kerana tak ada bas yang lalu dekat Solar Garden Light. Kita advertise every day. Every day ada inquiry jawab. Anak-anak saya kecil-kecil pun saya tolong jawab. Dia pun boleh jawab. Dia jawab. Jadi maknanya it's like family start. Senang kan. Kita tak ubah bisnes. If you see my move. I start from solar. Yang loudspeaker di tengah tu, saya memang ada network tu. Jadi peluang datang sebagai usahawan. Adalah. I tahu lah. I know somebody who can do it. So you rebut peluang masa tu je. Dan betul pun PPSMI 5 tahun je. Betul dah habis lah kan. Macam tu juga dengan solar. Kita solar ni kita nasib baik sebab kerajaan ada NETR, National Energy Transition Roadmap. Dalam NETR ni dia bagi sampai 2050. Dan bisnes solar farm ni, satu kali you sign power purchase agreement dengan Tenaga Nasional Berhad, power purchase agreement tu bertahan selama 21 tahun. Jadi ini memang untuk long term punya bisnes, kena ada masa, kena ada duit dan memaju ke depan. Jadi ini memang yang bagus. Dan saya seronok dalam industri ni, maknanya dalam tempoh yang saya dah lalu ni, nombor satu sekali saya seronok sebab kita dah employ lebih kurang 1,000 pekerja. Maknanya at one time masuk keluar. Menurut dia kerja kita bayar gaji. Orang dengar kerja gaji macam mana, kompetitor ambil bayar double gaji, jalan. Bukan tak kompetitor, TNB pun ambil staff kita. Kerajaan pun ambil staff kita. Ada staff kita bayar gaji 5,000 sebulan. Dia kata, mak saya suruh kerja immigration.
gaji saya 3,000. 3,000 saya 5,000. Tak apa, mak saya kata kerja. Jadi itu pilihan Okay. pilihan tuan punya badan sendiri ya. Kita bagi gaji yang bagus, peluang yang bagus. Dia engineer. Tapi dia kata tak lah, mak saya kata kerja kerajaan. Jalan. Teruskan lah. Jadi selain daripada itu, kita pun employment opportunity itu ada. Yang kedua, kita kata kita punya investment dalam solar energy sekarang ni dah lebih 500 million asset kita ada kan. And then capacity yang kita dah pasang sekarang ni lebih kurang 150 megawatt. LSS1, NEDA, CGPP, and then lagi LSS 5+, and then kita pasang di rumah lagi. Lebih kurang, kita ada lebih kurang 700 customer di rumah-rumah yang pasang tu kan. Tadi kawan kita tanya, rumah saya nak pasang boleh tak? Boleh. Berapa bil? 200. Boleh. 1,500, that's the right customer. 300, terus ada customer kita buat kan. Dan kita pun yang seronok sekali, kita ada wujudkan vendor development program. Yang ini kita dengan SME Bank, kita guna dia punya software platform tu, kita supaya kita bagi job pada vendor bayar pada kita, vendor kita bagi vendor tu kalau nak ambil advance, ambil pada SME Bank, dan collection tu kita bayar kat tu, potong sekali. Jadi those are the thing kita boleh yang kita rasa bagus. Tapi hari ni Terence, dengan kesempitan, dengan kos sara hidup yang tinggi tu, solar tu dah jadi satu macam perkara yang wajib. Kalau dalam Islam ni kita kata, dulu kita kata kita menjaga ni fardu kifayah. Maksudnya satu orang buat, orang lain tak payah. Sekarang ni kita rasa dah jadi fardu ain. Wajib kita buat. Sebab apa? Sebab ni, nak dikit lagi. Tarif dah confirm naik 14.2% daripada tarif sekarang. Tarif sekarang, bil elektrik sekarang ni pun lebih kurang 8% daripada cost operation of any company. Kalau rumah-rumah ni ya 82,000 people tak kena. Tapi yang akan kena tu lebih ramai daripada itu sebab bil elektrik di rumah rumah you tak apalah bil 300. Rumah saya bil 800. Ada yang 1,000, 2,000, 3,000. Jadi memang dia jadi penting. Jadi bila tarif tu naik kena ada. Yang penting sekali adalah kesedaran tentang carbon footprint. Hari ni memang kita kesan di Malaysia ni nampak tak terasa, tapi dah rasa dah. You tengok musim tengkujuh datang tiba-tiba, patut datang bulan November, tiba-tiba bulan Mac dah hujan. Tiba-tiba hari-hari yang hujan tu tak tentu lah. Dan bila hujan berlaku tu, KL banjir habis-habis, tak pernah kan? Data hujan 100 tahun tak menunjukkan akan berlaku macam itu. Tapi berlaku. Kawasan tak patut tenggelam sekejap. Kita salahkan parit dan sebagainya. Tapi cuaca tu berubah. Cuaca berubah. Dan data daripada solar farm saya, kita punya solar farm di Melaka dah 11 tahun. Data solar farm kita di Perak, di Bido yang LSS1 dah 6 tahun. Kalau kita tengok weather station kita tu, kita menunjukkan bahawa hujan tu semakin banyak dan tak ikut jadual yang kita dapat data tu dah. Jadi maknanya ini adalah pengaruh dari perubahan iklim. Dan ini juga adalah pengaruh daripada pemanasan global yang menyebabkan kadang-kadang malam-malam kita tidur pun panas lah. Buka aircon, teruskan tidur. Kadang-kadang kita rasa sejuk sangat, kadang panas sangat dan sebagainya. Kadang-kadang kita pergi Cameron Highland dah tak sejuk dah. Ya, kadang mana dia? What is Cameron Highland? tak rasa dah. Jadi ini semua menyebabkan perubahan daripada kesan daripada perubahan iklim. Dan penggunaan tenaga solar ni merupakan satu contoh untuk bagi kesedaran kepada generasi akan datang dan juga warga negara Malaysia tentang pentingnya kesedaran kita dalam pengurusan carbon footprint supaya kita dapat menjamin. Dan salah satu langkah pertama yang paling mudah ialah pasanglah solar kat rumah. Pasanglah dengan gading kencana. Komersial sikit lah. Tahu. Okay. Ingin kita juga lihat pandangan Datuk tentang sumbangan gading kencana itu sendiri kepada wawasan kerajaan ini. Kerana wawasan kerajaan saya rasa ada mempunyai satu konteks yang meluas 2050. Kita ingin sifar carbon emission. Jadi ini merupakan satu cabaran besar kepada kerajaan kerana 2050 tu dalam lebih kurang 25 tahun saja dari sekarang. Untuk menunjukkan bahawa kita semakin dekat dengan sasaran ini. Apakah sumbangan syarikat-syarikat seperti Gading Kencana dalam memastikan bahawa wawasan ini tercapai? Ini soalan yang bagus. Kalau saya jawab ni macam seorang menteri punya jawapan. Sebab kita tengok hari ini dalam ekonomi ada dua industri yang bergerak dengan pantas dan laju dan besar. Satu, peralihan tenaga. Dua, mungkin medical health.
Peranan tenaga ni sangat senang. Peranan tenaga ni kita nak ubah daripada 78% penjanaan tenaga elektrik melalui arang batu kepada 70% penjanaan tenaga elektrik melalui tenaga solar. Tenaga boleh baru. Jadi tenaga boleh baru ni 1 solar, 2 biogas, 3 biomass, 4 wind. Nombor 5 kita ada waste to energy. Hydrogen? Hydrogen tak masuk dalam tu lagi. Tak masuk. Dia tak ada akta lagi. Jadi sebab bila kita bercakap tentang dasar, dia mesti ada akta. Yang dalam akta kita ni sampai hari ni wind dah, geothermal sudah, jadi macam-macam yang ada. Macam baru ni kita tengok dalam parlimen yang Menteri Komoditi dia kata biogas dan biomass daripada hampas kelapa sawit, daripada empty fruit branch akan digunakan untuk buat biogas. Itu bagus. Tapi yang paling laju sekali ialah solar. Sebab solar ni senang. Sinaran matahari kita ni tinggi. 1,400 kWh per kilowatt peak. Jadi maknanya besar. Contribution dia tinggi. Dan hari ni bank pun dah sedar tentang penting dan viability of the business. Dia boleh jalan. Dan pada hari ini bila kita banyak bagi sumbangan dalam contribution dalam tenaga solar ni, kita dapati bahawa target sasaran kita untuk capai 35% tenaga boleh baru pada tahun 2025 kita sudah capai dah. Jadi roadmap menuju ke 2050 tu dah ada. Dan kita pun tahu pelaburan sebanyak 1.7 trilion diperlukan untuk darat sampai itu. Jadi saya menggesa supaya kawan-kawan usahawan di luar sana, mari kita masuk dalam industri ni. Kalau tak boleh jadi developer, you jadi installer. Tak boleh jadi installer, you jadi consultant. Tak boleh jadi consultant, you boleh jadi supplier. You boleh supply panel dia. You pergi cari agensi daripada China, agensi daripada India, Taiwan, Germany dan sebagainya. You boleh sediakan kemudahan itu. Sangat diperlukan. Dan kalau bukan saja takat yang teknikal, orang yang potong rumput pun boleh. Sebab solar panel di atas bawah nak potong rumput. Kalau orang yang tukang cuci pun boleh. Sebab kita pernah cuci solar panel. Ya. Bila solar panel tu kena habuk, cuci. Jadi maknanya industri ni is real. Bukan dekat tu je. Kak Fuziah yang duk jual nasi lemak tu pun boleh jual nasi lemak dekat depan solar farm kita tu. Sebab orang datang nak belajar. Bila keluar beli. Kita pun ada. Di Bidoh kita pun ada pembekal-pembekal daripada ibu-ibu tunggal yang duduk di sana. Mari sama-sama kita. Jadi dia memang inklusif. Business ni is inklusif and very big. It's just how you manage it. Sebab tu kita suka dengan SME Bank ni. Ya. Once again, another plug for SME Bank. Thank you once again, Datuk. Kita akan berehat seketika dan kembali nanti kita akan melihat cabaran-cabaran yang jelas, nyata dan terkini dalam menghadapi cabaran isu global dan juga setempat. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. We Hear You. We'll be back right after this. Welcome back. Thank you for staying tuned, and I hope that you're enjoying the conversation so far. For more insights, ideas, and inspiration, we get back into the conversation with Dato' Insinyur Guntur Tobing. And thank you once again, Dato', for joining us. And when we left this conversation, we're going to focus on the challenges for this industry. But first and foremost, Dato', I think we need to educate more people about why solar is so good for consumption and why it reduces our carbon footprint. Why solar is so good for our consumption? Yeah, why solar above all others? Yeah. Solar, because solar is the easiest access. Maknanya akses kita pada tenaga solar itu sangat mudah sekali. Kalau masuk dalam Shopee pun boleh beli solar lampu, kan? Kalau nak pasang solar di rumah tu agak kos tinggi, jadi sebagai kesedaran pertama beli solar pasang. And then dulu kita menganjurkan pertandingan solar race, solar car race kan untuk budak-budak sekolah. Bukan yang macam pertandingan di Australia tu. Banyak kita beri dia satu sel 1.5 volt, dia letak dengan satu disk drive tu, bubur getah roda tu, matahari tu lepaskan, siapa menang dulu kan. Itu sudah ada satu kesedaran. Jadi yang kita buat di sekolah-sekolah tu hari ni, budak-budak yang menyertai pertandingan kita tu 15 tahun dulu, mereka sudah bekerja sekarang. Jadi dia dah ada kesedaran yang besar. Jadi kesedaran tu di Malaysia ni saya ingat sekarang dekat Serang memang bagus. Tapi kena buat lebih banyak awareness. Awareness tu dia pun tahu tapi ada banyak misconception. Sekarang kena diteruskan lagi.
Lepas tu dari segi kerajaan pula dia kena buat lebih banyak insentif. Macam sekarang ni. Saya ingat banyak yang tak tahu. Kalau you pasang solar kat rumah, for every kilowatt kerajaan bagi RM1,000 insentif. Program Solaris ni kalau pasang 4 kilowatt RM4,000. Satu customer dapat RM4,000 je lah. Jadi bayangkan, ini kita nak gaya kan. So you pasang solar panel tu, pakai konsep rent to own punya konsep, tak payah beli banyak-banyak, you dapat cash 4,000. Boleh pakai dulu. Boleh gunakan dulu untuk perkhidmatan dan sebagainya, itu satu. Dan yang cabaran kita di sini ni ialah semuanya kena kota. Nak pasang kena kota, nak pasang kena kota. Kita serulah pada kerajaan. Tak payah kota lah. Datuk Seri Fadilah kan. Betul. Kota lah, pasang lah kan. After all dah pandai dah pun kan. Industri dah besar dah. Tapi tak ada lah, kena kawalan supaya orang yang memasang solar panel tu dia kompetent, dia latih. Sebab kita kata tadi kan, masuklah dalam industri ni sebab ada latihan, ada kursus TVET, ada sijil kena ambil. Jadi bila ada sijil tu, you pasang tu, you je lah. Jadi orang tak tahu tu pasang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok berlaku kebakaran di bumbu rumah. Sebab tu bomba pun dah masuk sama terlibat dalam industri ni. Dia pun keluarkan garis panduan macam mana nak mengurangkan kesan kebakaran kalau pasang solar panel kan. Dan dari segi TNB pula, kita puji TNB. Kalau macam net energy metering tu, TNB kata tak apa. Untuk 10 tahun pertama penggunaan di rumah, kita kata generation of an extra generation electricity tu boleh eksport ke TNB. Malam yang nak pakai, you ambil balik dari TNB at no extra charges. So ini satu langkah yang baik. TNB jadi bateri lah. TNB jadi bateri. Tapi 10 tahun je. Lebih tu kita kira lain. Okey lah. Masa tu harga bateri pun dah murah kan. Sekarang ni pun teknologi kita panggil battery energy storage system pun semakin meningkat, semakin baik ya. Dan macam semalam Terence jadi NEA kan, National Menteri Tenaga Timbalan Perdana Menteri umumkan kerajaan nak support lagi self consumption. Dia kata standby charge dikurangkan dari RM14 kepada RM12. Ini usaha yang baik yang kerajaan mendengar. Itu kita kata kerajaan Madani dia mendengar hirintihan industri dan dia respon. Macam dulu dia kata kalau pakai Selco kena pakai bateri. Bateri tu mahal tu. Dia kata kalau below 1 megawatt tak payah. Jadi maknanya ada masalah, ada penyelesaian. Itu dari segi polisi kerajaan lah. Sebab tu industri ni memerlukan polisi. Macam negara-negara yang tak ada polisi pun tak juga soalan ni. Tapi dia tak ada polisi. Kita tahu kalau yang tak ada polisi kita kena buat off grid. Macam sekarang, macam kita tengok Amerika, dasar dia nak berubah. Dia kata dia tak mau lagi green energy, dia tak nak. Kita kata tak apalah, you tak nak, okeylah, you dah 100% electrified. Kita ada lagi di Kalimantan, masih ada lagi Indonesia, masih ada lagi Banjarmasin, masih ada peluang lagi untuk dijual. Dalam ASEAN saja pun sudah peluang besar untuk kita berurusan. Jadi sebagai SME, usahawan kecil-kecilan, jangan takutlah dengan desakan-desakan ini. Walaupun Trump buat polisi begitu, tapi syarikat gergasi dia seperti Intel dan sebagainya, mereka masih membeli carbon credit. Macam saya ada kontrak untuk bekalkan renewable energy certificate kepada dia. Ya, jadi maknanya business may not be following the government punya policy. Sebab the business community Europe, dia ada dia punya demand yang tinggi. Dia ada dia punya standard yang perlu dipenuhi. Boleh buat. Sebab tu kita galakkan semua SME supaya memasang solar di pejabat, di kilang, di premis, di rumah. Supaya itu boleh dikirakan sebagai dia punya carbon contribution, carbon offset. Dengan adanya carbon offset ni, besok kalau ada carbon tax, you boleh gunakan you punya sumbangan ini untuk mengurangkan kesan carbon tax akan dikenakan di masa depan. Jadi ini semua benda-benda komprehensif yang akan berlaku ya. Tak dapat tidak. Jadi oleh kerana Paris Agreement tu disign oleh 136 negara. Saya tak ingat berapa negara yang sign Paris Agreement. Jadi itulah kitab yang digunakan bukan saja di Malaysia. Satu dunia menggunakan itu dan mengejar tu. Kalau dulu kata China tak comply dengan carbon, dia punya carbon emission tinggi. Tengok dalam 10 tahun dia dah penuhkan. Dia dah ada gigawatt, beribu ratus gigawatt solar energy generated untuk dia dah net zero di sana. Jadi kita pun kalau kita nak kekal sebagai negara training
country, we have to comply to that. Okay. Mungkin satu negara tak pakai, tapi negara-negara lain tu nakkan benda tu. Dan kalau dikenakan tax, carbon tax pada barang yang diekspor dari Malaysia, masa tu baru kita nak ambil tindakan, kita dah terlambat pada masa tu. Banyak pelaburan-pelaburan akan tarik keluar dari Malaysia. Sebab itu dasar-dasar tu penting dan mesti cocok dengan holistik untuk kita majukan negara. Dan kita tengok usahawan kita pun ada peluang untuk menyertai industri ini. Marilah kita sama-sama rebut peluang yang ada. 1.7 trilion, Terence. It's a big opportunity. Dan you must grab it at the right time. Kalau kita nak masuk industri ni 20 tahun lagi, masa tu dah tak ada dah kan. Masa tu orang Dah sunset. Dah sunset. Masa saya start dulu, saya sengsara lah. Tapi bila sekarang ni, saya boleh, bukan kata okey, boleh lah. Sebab orang bisnes ni mana ada cukup kan? Tak cukup. Ada ndak lagi. Selera tu besar. Tapi apakan daya hajat di hati nak peluk gunung. Apakan daya tangan tak sampai. Nasib baik ada SME Bank bagi sampaikan juga. Dia membantu ya. Dia bantu bagi panjangkan tangan. Panjangkan tangan. Bukan tangan panjang. Jadi daripada perbualan kita ni, Datuk, Datuk sudah pun melihat cabaran global. 100 lebih negara yang menandatangani Paris Agreement. Satu sudah tarik keluar, iaitu Trump yang menarik keluar Amerika Syarikat daripada Paris Agreement. Jadi polisi Trump tu, dia walaupun baru menjadi presiden, dia sudah sign beratus executive order dan agak dia melonjakkan industri sedia ada seperti industri oil and gas. Dia ingin kembali kepada fossil fuel, drill baby drill kan. That's his policy. So ini adalah cabaran bukan saja kepada industri tenaga boleh diperbarui di Amerika, tetapi ia membuka peluang kepada industri tenaga boleh diperbarui di tempat-tempat lain seperti kata Datuk tadi. Kerana kalau Amerika mengecualikan diri daripada industri ini, that means more players can capture the market. That is how we see it. However, kalau dari segi emissions pula, that would defeat the whole purpose of having this renewable energy. What's your thought on that, Datuk? Sebab kalau America pull out, dia punya carbon emission makin tinggi. I don't think we can offset what they put out. Saya tak fikir begitu. Sebab sebelum di Amerika pun ada governor of the state yang tak bersetuju, macam California umpamanya. Dia dah ada gigawatt capacity of solar farm di sana. Dia dah banyak panas pasti dia dah guna dah. Kalau negara-negara yang lain, saya tengok macam polisi Trump ni, walaupun dia tu lebih dia tu maknanya nak make America great again, tapi apabila dicabar oleh China, dia tarik balik kan. Contohnya kan dia kenakan 100% tarif pada produk from China. China stop, China ambil satu tindakan, Xi Jinping tak ambil kan. Dia kata okey, yang tu kita jadi dia begitu. Kalau untuk dalam negara dia nak teruskan tu tak ada masalah. Itu dia dalam negara dia. Tapi trading partners of the world, maknanya dia pun nak trade dengan Amerika. Amerika pun nak trade dengan Europe, dengan Afrika, dengan Latin America, dengan Asia. Tapi kalau seluruh dunia ni dah ada kawalan tu, okey. Macam dulu China memang tak ada kawalan tentang pemanasan global. Dia carbon emission dia tak ada. Dia buat je. Hari ni dia yang paling comply pada zero carbon. Dia dah penuh dengan solar. Kalau pergi ke China, dia dah penuh dengan EV car. Jadi sekarang ni apa dia nak buat lagi? Dulu dia nak menggunakan, negara-negara maju menggunakan carbon footprint, carbon emission ni sebagai satu senjata untuk perdagangan. Hari ni bila dia kalah, dia tak mau pakai. Tak apa. Besok kalau dia terkena balik, besok kesan pemanasan tu pada Amerika, macam baru pun ni kebakaran di California. Oh ya. Yeah. Itu satu yang kita simpati kan. Kalau tengok sikap presiden, dia suka menyalahkan pihak lain. Dia salahkan governor, dia salahkan. Jadi kita semua kenal dia siapa. Cara pentadbiran dia kita kenal. Kita syukur Alhamdulillah kita Perdana Menteri kita yang lebih inklusif. Dengan kerajaan Madani ini kita lebih faham apa yang berlaku dan kita tahu. Sebagai negara trading country, kita mesti lebih bersedia. Dan langkah-langkah persediaan tu kerajaan dah pun buat. Sebab tu kita net zero carbon tu bukan untuk carbon saja. Semua sekali kan. Data center datang kat sini. 436,000 megawatt dia demand yang dia nak tu.
Mana sempat kalau kita nak buat satu power plant nak cover. Sebab tu tenaga solar ni diperlukan sebab data center datang ke sini. Dia nakkan tenaga daripada renewable energy. Solar lah boleh buat. Sebab tu kerajaan membuat apa? CRES. Kalau dulu solar pejabat dengan data center di Sedenak, mesti solar panel di Sedenak. Jadi kerajaan buatkan semalam dia umumkan CRES. Maknanya kalau data center tu terletak di Sedenak, saya boleh buka solar panel di Alostar. Alostar kampung saya kan. Ataupun saya boleh buka di Parit Buntar. Parit Buntar tu kampung isteri saya. Jadi kita boleh jual terus sana. Sebab apa? Tanah kampung ni lebih murah lah daripada tanah di Johor kan. Jadi boleh. Bayar je wheeling charges, jalan. Jadi itu semua kita dah. Maknanya dari segi dasar, kita dah bersedia. Sebagai usahawan, kita kena rebut je peluang tu yang ada. Dan Bank Negara pun ada bagi green financing scheme. Alamak, green ni sangat bagus. Tarif rendah, processing cepat. Apa lagi you nak? Ayo. Datuk very positive about this industry. Tapi sebab segmen ni kita nak bincang cabaran. So satu lagi cabaran yang saya boleh rasa akan memberi kesan ialah tanah. Kerana solar farm ni memerlukan kawasan tanah yang luas. Dan juga data center seperti kata Datuk tadi juga memerlukan tanah yang luas. Jadi apakah kemampuan Malaysia, kerana kita bukanlah negara yang sangat besar walaupun kita masih mempunyai banyak tanah, tapi apakah kemampuan Malaysia untuk menampung keperluan solar farm yang memerlukan kawasan tanah yang luas dari masa ke masa, kerana kita melihat sehingga 2050. Adakah kita mampu untuk menampung keperluan tanah sehingga itu? Wah, ini soalan yang baik. Saya rasa cabaran utama dalam industri tenaga solar ini bukan tanah. Financing from the bank. Itu yang masalah paling besar sekali. You dapat PPA, you nak pinjam dengan bank 100 juta. Itu yang masalah dia. Kalau tanah tu okey lah. Kalau ada tanah pun, tak ada financing from the bank, tak ada. Sebab tu kita perlukan bank seperti SME Bank ni. Janganlah tengok capacity sampai 100 megawatt, 30 megawatt. Kita kata 5 mega sudahlah. Jadi ini yang kita minta kerajaan, Kementerian Petra. Bagilah 5 megawatt kan. Jadi kurangkan kapasiti pembekalan. Pak Cik Ravi yang ada ladang lembu tu, bolehlah dia buat ladang lembu dia tu dengan bumbung solar panel, cukup lah kan. Janganlah buka banyak sangat yang besar-besar ni, 500 megawatt. Buat apa kan? Untuk buat for? You nak buktikan kepada siapa kan? Bagilah Pak Long Choh yang duk buat kerepek tu, adalah tanah 2 ekar, bagilah dia buat bumbung kat situ. Solarkan, jagalah. Dasar kerajaan pada hari ini tak jaga usahawan SME. Dulu kita kata bagilah usahawan kecil ni buatlah 1 mega sampai 5 mega pun masuklah ke dalam large scale solar punya tender, atau buatlah feed-in tarif macam dulu balik. Jadi kalau itu berlaku, tak adalah timbul masalah tanah, tak ada kan. Jadi teres pun akan balik kampung lah. Tanyalah bapak balik, Pak, tanah tu enak lah. Kalau sekarang ni tanah sekangkang kera 1 ekar, tak apa nak kan. Tapi kalau sekangkang kera tu boleh letak solar panel, generate, jual, bawah tak payah buat apa-apa, nak tak? Nak kan, sebab pendapatan 21 tahun. Bukan takat you je, anak you pun boleh. Yang pertama. Yang kedua, lack of awareness. Awareness ni tak ada. Macam yang ketiga, kita lack of government support. Government support ni penting kan. Macam saya dulu bila saya dapat, government bagi Green Tech Financing Scheme untuk solar. Itu membantu. Apa dia tu Green Tech Financing Scheme? Bila kita nak pinjam dengan bank kata apa? What you have? Dia kata, Datuk, Guntur, kau ada apa? Kau nak apa? Dia jangan cakap macam tu kan. Green Tech Financing Scheme ni kata, kalau you nak ambil pinjaman untuk buat tenaga boleh baru, kerajaan akan minta supaya CGC bagi guarantee 60% of your loan. Tak adalah lagi you nak naik motosikal balik tanya, Pak, pinjam tanah lah, nak ambil loan dengan bank lah. Mana boleh? Abang marah kakek. Tak ada. Jadi 60% guarantee, government kata CGC bagi pada bank yang bagi pinjaman tu. Yang kedua, pinjaman CGC ialah Credit Guarantee Corporation. Credit Guarantee Corporation. Dulu. Sekarang ni dah lain lah. Lepas tu dia kata, selain benda tu, CGC bagi 2% discount on interest rate. Kalau rate sekarang 7%, you ambil bayar ni, you dapat 5%. 2% untuk 30 juta punya pinjaman tu banyak sekali kan. Dulu saya nak ambil loan banyak tu pun susah. Sekarang saya nak ambil loan 500 juta, banyak bank tak nak bagi. Itu yang ada. Yang ketiga cabaran kita ialah lack of talent.
Bila kita buat solar farm, kita memerlukan orang kompeten. Macam saya, kita ada sampai 3-4 large scale solar 30 megawatt, 100 ekar setiap satu. Bila kita nak dapatkan lesen penjanaan daripada Suruhanjaya Tenaga, kita kena ambil satu orang kompeten 132 kV. Inilah spesies yang kurang dalam pasaran. Jadi bila orang-orang ada kelayakan ni kurang, nombor satu, demand tinggi. Maknanya dia akan demand tinggi. Gajinya akan naik lebih daripada apa yang cocok dalam pasaran. Itu. Yang kedua, projek jadi lambat. Cari tak jumpa orang. Siapa. You advertise, dia orang demand sampai 30-40 ribu gaji. Tinggi. 20 ribu high. You make the cost, semua tak jalan kan. Padahal margin dah very thin. Jadi masih kita boleh buat lagi. Itu merupakan cabaran-cabaran yang kita tengok tu. Dari segi tanah ni kita dah ada dua konsep sekarang ni. Satu, bukan dekat tanah. You boleh buat floating solar pun. Dekat tempat saya ada Tasik, Abuh Tasik. Baru-baru ni, worldwide dapat 300 megawatt floating solar. Worldwide, Selangor kan tempat tu. Now, apa ni? Kerajaan Terengganu, dia ada Kenyir floating solar. 500 megawatt tu, dah ada dah. Jadi kita tengoklah kok ada Tasik kita dulu anak sungai kita berenang kecil-kecil dulu bubur lah 1 mega. Jadi itu saya kata kerajaan bagilah peluang yang kecil-kecil ni 1 mega 2 mega masuklah. Kita nak menggalakkan semua orang menyertai industri ni. Janganlah besok apa ni Kak Fuziah kat kampung tanya, yalah Guntur, aku tahulah kau solar energy, kau tenaga peralihan tenaga, aku dapat apa? Awak dah kan? Aku dapat apa kan? Tak ada Kak Fuziah, kita buat solar panel kat bumbung Kak Fuziah, bil elektrik dah murah. Jadi Kak Fuziah boleh jual, boleh sewakan bumbung rumah tu pula. Itu yang baru ni. Ini yang Menteri Ekonomi kata, bumbung rumah tu pun boleh sewakan kat orang cari. Ya? Untuk mengatasi masalah tanah tu. Kalau taman perumahan, saya tengok Taman Wira di Alustar tu besar, banyak rumah kan. Projek perumahan rakyat tu, bumbung tu semua saya nak sewa. Jadi orang dalam rumah tu bolehlah pendapatan daripada situ. Jadi dia pun dah terlibat dengan industri solar. Barulah satu Malaysia boleh bercakap tentang solar. Kan? Ini memang semua orang terlibat ni. kan. Jadi maknanya industri ni industri yang besar dan inklusif. Semua orang boleh terlibat dengan industri ni. Kalau paling common pun you basuh panel pun cukup lah. Basuh panel, potong rumput, semua berjalan. Jalan. Ataupun lepas kambing untuk makan rumput pun okey. Lepas kambing itu. Jadi kambing dapat pendapatan. Solar dapat, kambing dapat. Rumput yalah memang bagi kambing makan dah. Betul, jual kambing, ambil susu kambing. Rumput solar, boleh kata kambing powered by solar pun. Ada satu program dia tanam misai kucing dekat UPM bawah solar panel. Misai kucing tu dia buatkan teh baik untuk orang yang kencing manis, untuk orang yang radang paru-paru minum teh misai kucing tu. Okey, itu pun satu industri baru yang memang ada. Jadi masalah tanah tu saya ingat terima kasih bagi ingatan pada kita pada hari ini. Tapi saya tengok masalah kita yang besar ialah financing. Financing Ya. Kalau government incentive. And government incentive. So kalau kita lihat juga kepada industri-industri lain yang memerlukan tanah seperti pertanian, the government pun sedang push untuk food security. So banyak yang sedang cuba untuk mengusahakan tanaman-tanaman food crop. Namun apabila mungkin mereka melihat solar ni ada kelebihan, adakah Dato' risau our agriculture land ni akan bertukar menjadi solar farm dan itu akan mungkin memberi kesan kepada food security negara? Saya ingat dia bukan kesan, dia komplimen. Contoh kita tengok ni. Kalau dulu kita tengok Gatri ada banyak ladang sawit. Hari ini Gatri kata dia sewakan ladang sawit untuk buat solar panel tu, pendapatan dia 54 kali ganda lebih tinggi daripada sawit. Yeah. Sawit harga dia naik. Sawit harga naik turun, itu fix dapat. Dia bukan buat, dia sewakan tanah aja. Itu dia dah dapat. Itu dari segi kesan ekonomi. Kesan negatif dia ialah food security macam mana. Jadi saya melihat bawah solar panel tu, saya ingat kenalah buat tanaman. Paling common pun kita buat cendawan kan. Cendawan tak perlu matahari. Tanaman ni matahari tu bersaing matahari tu bersaing antara solar panel dengan tumbuhan. Tumbuhan pun nak matahari, tak boleh buat fotosintesa, tak boleh besar kan, tak boleh jadi buah. Itu satu. Kalau kita buat cendawan, no problem. Letak je bongkah-bongkah cendawan bawah solar panel tu, dah dapat hasil, boleh makan. Itu dah satu. Yang kedua, kita tengok tanah-tanah ni bukan semua tanah yang bagus kan. Macam saya, kebanyakan tanah saya semuanya ialah tanah bekas lombong. Lombong biji timah di Perak banyak yang ditinggal, habis biji tinggal,
habis manis disedut, sepah dibuang. Sepah tu lah saya ambil, harga pun murah kan, ambil kita buat akad and fee sikit-sikit tu, pakai lah tanah tu boleh. Ataupun tanah macam di Mada saya tengok masuk gambar. Kawasan bendang tenggelam. Kawasan tu buat bendang memang tenggelam. Jadi padi pun tak boleh naik. Janganlah ambil kawasan yang subur. Kawasan bendang tenggelam. Itu kita buatlah macam di Jepun. Letaklah solar panel tu, lepas tu beli special harvesting machine tu yang kecil boleh lalu bawah solar panel tu. Tu bolehlah pakai itu. Jadi maknanya you have to be innovative. Sebab tu industri tenaga solar ni is an innovative industry. You bukan boleh ambil apa yang ada, you pakai sampai sebelum tu, tak ada. Macam kita pun dalam tempoh 15 tahun, kita pun dah move. Transition kita tu banyak kan, dari solar garden light, solar street light. Kita punya solar beli tanah 25 ekar, tengok-tengok 14 ekar. So we have to mobilize our young engineer, young architect team to sit down and think how to solve the problem kan. Sebab teknologi masa tu itu je. But we have to move faster. We have to innovate the application. We have to think outside the box so that we can achieve result better than what people achieve in the world. Jadi kita ni global standard. Itu yang kita rasa bagus. Very fortunate, bersyukur kita di Malaysia sebab kita terbuka. Dan idea baru, kerajaan pun listen to us. Yang penting sekali, bank pun listen to us kan. Bank negara bagi bantuan sebagainya. Itu yang kita nak. So we're looking at a very holistic ecosystem now. Right. Satu ekosistem yang telah terbina sejak sekian lama. Right. Dan Datuk, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita akan melihat ke masa hadapan. Sebab 2050 walaupun kita rasa jauh, tapi sebenarnya agak dekat. Jadi apa akan berlaku selepas itu? Dan kita juga nantikan sedikit pesanan daripada Datuk untuk usahawan-usahawan baru yang masih ingin berkecimpung dalam bidang ini. Jangan ke mana-mana. Stay with us. We'll be right back on We Hear You. Welcome back. Thank you for staying tuned. And we're in the final stretch of this episode. So we have been focusing on renewable energy, and of course, Gading Kencana has played a big part in achieving that 2050 target. We've got a lot of solar capacity thanks to Gading Kencana. So we have, of course, Datuk once again to share with us a little bit about how they got started in a sense of financing, because you've been talking a lot about access to finance throughout this conversation. Jadi Datuk, bagaimana tentang sistem pembiayaan sedia ada untuk syarikat-syarikat yang bermula dan berkecimpung dalam bidang tenaga pulih baru ini, dan apakah pengalaman Datuk sendiri? Ini soalan yang cukup baik. Saya selalu rasa tersentuh bila sebut soal ni. Saya nak kongsi pengalaman. Tahun 2012 saya dapat the first solar farm 8 megawatt. I was looking for a 86 million loan. I spent 1 year going to 8 banks, satu. You know, the bank tell me, you dreaming. Your paid up capital 1 million. How to go build this kind of big project kan? Ada juga kawan-kawan kat bank kata, Guntur, kau jual je lesen ni. Kau ambil 2-3 juta, beli Mercedes, dah lah. Kawan-kawan lah, friendly, kita minum teh tarik. Dia kata, kau jual ni, kau kahwin lagi lah. You know, macam-macam. Tapi saya, masa tu, saya yakin yang mesti ada solution somewhere. Saya tetap kukuh masa tu. Saya ni orang Mendeling, isteri saya orang Banjar. Kita memang, we strive. Last kali saya jumpa dengan satu kawan. Nama dia Datuk Razif Yunus, CEO SME Bank. Dia orang Mendeling juga. Saya cakap dia, bos, boleh tolong tak? Dia kata, okay, mari aku tengok. Let me see your paper. Dia bawa kat paper, dia study dia. Jadi, bila saya jumpa 8 bank tu, tiap-tiap bank yang menolak tu, dia bagi kenapa dia tolak, dia bagi. Kita kumpul-kumpul. Last kali dengan Datuk Razif ni, kita tengok pendekatan dia tu SME Bank macam pendekatan tu memang nak nolong SME. Kita SME. Paid up capital 1 million. Nak ambil loan 83 juta. Tak lepas. Jadi, dia kata, what do you have? I said, I don't have. You go and get the Green Tech Financing Scheme. Kita dapatkan approve. Kita punya tu. Okay, this is what you want. 80 juta. Bank finance 80%. Ada ke 20 juta kau? Ni, I don't have. 5-6 juta tu ada lah. Okay, tak apa. Jadi bila 60% guarantee by CGC tu dah masuk, dan apa yang bank SME Datuk Razif dengan tim dia, Zainal, masa tu Rohaidah pun ada yang bantu, what they do help me was that dia kata, okay, what we do, we will stretch the loan longer so that you can pay and positive cash flow all the way. I kata lega. Orang tak pernah buat masa tu. I tell you, and share dengan you,
No bank has ever imagined how to finance a project more than 15 years. And give you Tak ada. positive cash flow semua. And we get saya pada masa tu I have nothing to lose kan. Dia kata okay, cuma kau kena masuk sinking fund banyak, sinking fund, FD masuk go and do. Oh, saya memang buat betul-betul lah. Saya fokus buat projek di Melaka tu, checking, and then SMBank pegawai yang luluskan saya tu nama dia Zainal. Bila dah siap dia kata, oh siap What? You think tak boleh siap? Dia kata, yalah, Bumi Putra, sometimes 50%. Tapi sokongan tu padu kan, dia selalu check, datang. And satu lagi nama projek manager nama Azizan Hashim. Dia pun datang, dia pun tolong bagi tahu dengan kontraktor. Main kontrak kita developer. Kita ada civil contractor. Dia pun datang check satu-satu. Ini tak betul longkang. Ya, okay, sorry. Okay. Jadi sokongan daripada SME Bank pada masa tu bukan setiap kat bagi duit pun bagi. Ajar kita macam nak manage financing pun buat. Kita ada SIDA yang kita masuk dalam program SIDA, dia ajar how to control your cost. Kita ada projek tu yang pergi check tengok projek tu betul-betul buat lah. Sebab itu kita punya projek yang boleh dapat 100% completion. Dan pada masa tu kita pun dapat satu dana mudasyarah bantuan tu. Dana satu lah bantu kita. Kita ada 5 juta. Lepas tu kita pergi jual lagi banyak. Kita jual solar panel di Felcra. Kita dapat projek di macam-macam agensi jual. Dapat kutipan tu last kali kita dapat 12 juta. Campur dengan GTFS dan dana mudasyarah, dapatlah siap projek ni. Alhamdulillah. Bila kita dapat projek kita yang kedua tu, 8 bank datang, please take our loan. Please take our loan. Jadi itu satu pengalaman yang sangat menyentuh. Saya ingat pada masa tu saya dah habis. Saya ingat masa tu habis matilah, tutup buanglah. Tapi dah siap. Dan pada masa tu pun saya pun ingat, siap ni, boleh pencet dah, tak buat apa. Tapi lah usahawan kan, dah siap je. Next one. What's next? Jadi itu yang menyebabkan kita terus jalan. Mula-mula 80 juta. Projek kedua 200 juta. Projek ketiga 150 juta. Projek empat 200 juta lagi. Jadi dah 500 juta dah kita punya asset worth kan. Dan semua ni adalah income generating asset. Sebab semuanya ada PPA dengan TNB 20 tahun kita dapat itu makan 20 tahun, dapat tu makan 20 tahun. Kita kena jaga betul-betul lah, make sure sistem okey, kita cuci panel, kita potong rumput, kita ada tim yang siasat panel yang rosak sebab mungkin ada kena kilat, mungkin kena ada ni, dan kita make sure yang penting sekali bayar pada bank. Jangan tak bayar kat bank. Kalau you tak bayar kat bank, you boleh mati dari company. Tapi kalau bayar, payment kita prompt. Inilah satu-satunya industri atau company yang bayar utang banyak dengan bank dan bayar prompt. Every month bayar. Sebab kita dapat revenue from TNB. Masuk account bank ambil dulu, betul baru letak. Ini, this why saya menggalakkan ramai, ngalu-ngalukan ramai kawan-kawan, come into this industry. This is good. Don't worry, keep on trying. Try, tak dapat, try lagi. InsyaAllah akan dapat. Kalau nak sewa tanah orang, kok susah. Buat tanah seni kecil-kecilan dulu. Itu kita seru supaya kerajaan bagi peluang pada SME, usahawan kecil dan sederhana, untuk buat yang kecil-kecilan. 1 megawatt, 2 megawatt, tu dah boleh jual dah. Boleh aktif lah. Bila dia dah ada rasa, feel of the industry tu, barulah dia berani ambil pinjaman 100 juta buat 30 megawatt. 100 Ini juta. saya terhutang budi pada SME Bank. Sebab tu sampai hari ni pun, walaupun saya dah SME Bank dah kata saya dah graduate dari SME Bank Development Finance, dah pergi ke lain. Kalau ada peluang saya masih lagi datang bagi pinjam, bagi kepada bank. Dan baru-baru ni kita nak beli tanah. No bank can finance empty land. SME Bank boleh bagi. Alhamdulillah, thank you very much. SME Bank itu sangat penting. Kita beli tanah tu kosong, tanah industri. Bila dapat lesen kita buat kita buatlah solar farm tu, bolehlah bayar bank loan kita tu. Jadi itu merupakan jasa-jasa ataupun apa pengalaman kita dengan SME Bank. Dan kawan kita yang cerita CGC tadi tu yang kata you tak layak tu, sekarang CGC jadi saya punya rakan baik. Rakan baik. Sebab dia bagi garanti. Bayangkan dulu dia kata tak layak, sekarang dia jamin saya punya pinjaman. Jadi jamin pinjaman kita bayar, garanti tu kita bayar, bukan free. 0.5% of the loan amount bagi dia pun untung, kita pun untung. Jadi permulaan yang tak bagus, akhir yang cukup cantik. Move forward ke depan. Jadi Datuk melihat kepada solar, pada satu ketika it's experimental, semua orang tak tahu tentang solar, dan pada ketika itulah bank seperti SME datang untuk membantu Datuk. Walaupun pada ketika itu mungkin solar ni baru nak bertapak,
Jadi ada banyak lagi tenaga boleh diperbarui yang juga dalam proses percubaan, ada yang belum masuk akta lagi dan sebagainya. Adakah Datuk melihat bahawa sumber-sumber tenaga boleh diperbarui ini akan menjadi juga satu peluang perniagaan kepada usahawan-usahawan, dan bagaimana pula untuk bank melihat dan menstruktur pinjaman untuk sumber-sumber tenaga boleh diperbarui yang masih dalam proses eksperimentasi ini? Ya, saya tengok sumber-sumber lain tu ada, tapi mungkin ada cabaran-cabaran yang lebih besar lah, mudah. Macam biogas kan. Biogas ni you kena ada supply of gas yang konsisten. Kalau matahari memang supply matahari everyday memang dah ada dah. Ya. Kalau biogas you kena ada sumber dia. Macam katalah you buat biogas menggunakan pomer. Pomer tu palm oil waste. Mhm. You kena buat di palm oil mill. Kalau you buat lain tak boleh, kena dekat situ. Jadi terhad kat situ. Kalau you baik dengan palm oil miller macam Felda, dia pun ada miller. Felcra dia ada, you boleh ambil. Tapi bilangannya sedikit. Satu lagi sumber lain biogas yang saya nampak ialah manure. Tai kambing, tai ayam boleh digunakan untuk buatkan gas dan jana tenaga, keluarkan metin dengan anaerobic digester. Daripada metin tu buatkan turbine dan keluar elektrisiti. Itu pun kerajaan boleh beli. Dulu kerajaan beli dulu TMB beli pada harga 25 sen, sekarang pada harga 45 sen, nak menggalakkan lagi. Itu biogas. Tu saya tengok kita pun ada banyak juga dairy farm yang ada lembu, dan ada banyak tai lembu yang memang dia pencemaran pada alam sekitar sebab nitrogen exposure to the expose. Ambil yang tu, jadikan gas, keluar metin, masuk ke elektrik jalan tu. Biomass ni empty fruit bunch. Tapi hari ni empty fruit bunch orang tak buat lagi tenaga elektrik. Orang buat pellet, ekspor tu Jepun, ekspor tu sini. Itu pun satu bisnes yang bagus. Return dia bagus tu. Cuma nak dapat secure supply of supply of dia punya empty fruit bunch tu lah. Kadang-kadang dulu ambil free, sekarang convert duit, kena bayar lah. Dia mau bayar tak boleh buat lah kan. Macam wind, berhasil eksperimen. Kalau di Terengganu tu kita pun tak banyak. Mungkin kalau offshore di Terengganu tu ada peluang untuk kita buat wind turbine, wind farm yang besar. Biothermal, geothermal. Dulu kita ada satu tempat di Selim di Perak, ada geothermal plant, sumber geothermal. Memang panas. Di Tawau Lahad Datu pun ada satu sumber geothermal. Lahad Datu ada angin yang kuat di situ. Jadi renewable energy ni expanding. Jadi dia bukan stop dekat 5. Ada lagi benda yang baru yang orang kata boleh buat tenaga solar dari cat, boleh buat tenaga elektrik dari macam-macam. Dan inovasi sangat penting dalam industri tenaga boleh baru ni sampai ke depan. Jadi pada tahun 2050 apabila kita sudah mencapai objektif, insya-Allah kita mencapai objektif karbon negara untuk menjadi negara sifar karbon, apa akan berlaku kepada industri solar selepas itu? Selepas 20 tahun solar ni bertapak di Malaysia, rakyat pun dah sedia maklum, dah menggunakan, ramai industri players yang telah masuk. Apakah masa depan untuk industri solar? Saya tengok pada masa tu bukan lagi industri solar. Kita sekarang ni dah panggil industri peralihan tenaga. Pada masa tu mungkin solar may not be the most efficient energy generating equipment. Mungkin kita kata apa, fusion induction. Besok rumah kita pasang macam power bank je kan? Macam sumber tenaga datang macam power bank je. Macam hari ini kita ketawa bateri kereta besar kan, tapi bateri EV car tu semakin lama semakin kecil dan semakin ringan kan. Itu dia moving toward the direction. Jadi kita tak boleh set our mind kata to convert sunlight to ni solar cell. Solar cell pun kita ada collaboration dengan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk cari sumber yang lebih murah dan lebih high efficiency. Sekarang ni solar cell pakai silikon, polycrystalline base. Kita setengah research dengan universiti buat gunakan perovskite. Perovskite ni satu sumber yang murah, cuma dia tak boleh stable. Yalah, research dengan universiti memanglah pakar-pakar kita kena research dan study macam mana nak stabilize. The moment it can be stabilized, harga solar cell tu akan 90% lebih murah daripada what we pay now. Wow. Itu yang research yang telah buat dengan universiti. Dan kita ada collaboration dengan universiti dengan UKM, UiTM, dengan UTHM dan banyak lagi universiti yang nak collaborate dengan kita so that kita boleh cari
peluang yang baru dan buka peluang research yang baru, kita pun allocate some of our profit for research and development punya program in order for us to move forward. Yeah. Jadi akhir kata daripada Datuk, pesanan untuk semua usahawan di luar sana yang tertarik dengan perbualan kita setakat ini, yang mungkin pada ketika ini berkecimpung dalam bidang lain tetapi ingin cuba bidang baru dan tertarik dengan perbualan kita dan terinspirasi dengan kata-kata Datuk tadi. Jadi apakah pesanan Datuk kepada mereka yang mungkin baru hendak bertapak dalam dunia solar? Kalau nak start, dia kata apa, just do it. Tapi tak boleh lah just do it, sebab this teknologi, technical, kena tahu sikit lah kan. Dan kita pun ada juga jumpa kawan-kawan yang salah langkah, tertipu dengan orang yang tak ada pengalaman kan. Kita ada institusi yang jelas dalam industri tenaga pulih baru. Kita ada SEDA, kita ada Suruhanjaya Tenaga, kita ada Kementerian Petra. Jadi kalau nak rujuk pada sumber-sumber yang sahih macam ni lah. Ada juga di luar sana yang kata dia konsultan, dia boleh tunjuk macam mana nak buat. Macam saya pun. Saya pun tak boleh mengaku konsultan untuk ajar orang jadi usahawan. Macam mana orang boleh kata dia konsultan. So, rujuk pada sumber yang sahih lah. Go to SEDA. SEDA website tu semua ada. Staff SEDA pun very friendly, dia bantu. Satu lagi, staff Suruhanjaya Tenaga pun sangat baik. Now, Suruhanjaya Tenaga pun ada CEO yang baru, Puan Safina, kawan saya. Dia lebih teliti dan tekun dalam memastikan semua orang dapat menikmat daripada manfaat yang baik daripada dasar net zero carbon yang kita ada, yang pertama. Yang kedua, business plan. Dah tahu dah business plan. Yang ketiga, solid knowledge. Knowledge ni kita ada kursus kita ada. Boleh pergi ke UiTM untuk belajar Grid Connect PV System Designer. Boleh pergi ke Akademi Bidaan Malaysia belajar installer training program. Boleh dapat sijil. Boleh ambil projek daripada syarikat developer seperti saya. Kita dalam SEDA, senarai SEDA, kita ada 200 syarikat pemasang APVSP, Authorized PV Service Provider. Itu you boleh kerja dengan dia orang, boleh ambil. Jadi maknanya structure kita tu terbaik. Kalau saya pergi ke luar negara, kadang-kadang dia orang pun cemburu. Macam mana you boleh cepat? How do you move so fast? Kita ada syllabus yang tepat. Dan syllabus kita hari ini dengan persatuan MPIA, Malaysia PV Industry Association ni, kita dah boleh bawa syllabus kita pergi ke peringkat Asia Pasifik. Indonesia pun boleh pakai syllabus tu, Thailand, Myanmar, Laos, ASEAN boleh pakai itu. Jadi dengan kepengurusan ASEAN ni kita boleh bantu bersama-sama ya. Yang memang solar, kalau kawasan yang tak ada bekalan elektrik, dia pakai off-grid. Kalau yang ada bekalan, kita pakai on-grid. Yang kita besar ni on-grid lah. Kalau off-grid tu kena ada solar, kena ada bateri dan sebagainya. Dan pada hari ni, industri kita ni sedang move daripada solar kepada battery energy storage. Jadi kalau kita kata battery bank tu, kita kata 10,000 AH. Kalau kecil tu kita kata kilowatt. Kalau industri kita kata megawatt. Kalau saya ni, kalau orang tanya saya, you buat bateri ya? Boleh. Sorry bro, saya ni megawatt. Yang you tu kilowatt. Kilowatt tu you cari kawan-kawan ni, kawan kita ada. Bukan kita nak bangga diri, tapi nak bagi tahu kita, it will be a loss of money for me to spend my time to do your small watt for capacity. Tapi kilowatt kita ada another department dalam Gading Kencana yang boleh respond to you punya rumah and so on. Kita ada satu tim yang dia jaga rumah je. How much you have? How much you want? Itu memang bisnes yang macam tu. Jadi itu menunjuk persediaan yang penting lah untuk kita maju, untuk kita memulakan perniagaan dalam industri tenaga pulih baru ni. Knowledge, structure, sahih kan. Saya tengok dalam ni ada juga kawan-kawan yang kena scam dan sebagainya. Saya sedih lah. Kenapa you tak email kat saya ke, tanya lah. Saya boleh bagi tahu kan. Ataupun you tanyalah SEDA ada tu, go to SEDA lah. Tak payah tanya third party, konsultan yang ni. No. Go to SEDA, get the right information. Kadang-kadang syarikat pun orang tanya saya, pernah dengar nak company ni? Okay, you go to SEDA, tengok ada tak rantu. Kalau tak ada, tak ada lah. So, simple. Dia kata dia ada SSM ya. Kalau dalam solar ni, SEDA, you ask SEDA. Kalau SEDA kata tak ada lah. Dan you boleh lah jumpa kan. Jadi maknanya, memang kerajaan menyediakan bantuan teknikal dan bantuan. Memang dah ada dah pun. You guna je lah. Semua tu kan free. Jadi senang. Rezeki masing-masing. Saya kalau tengok macam saya ajak semua orang masuk-masuk ni, tak takut ke kompetitor banyak. No. Kita punya bisnes ni, sekali dia buka tender untuk ladang solar, bukan satu winner. It's not winner takes all.
dia ni multiple winner. Sekali menang 30 orang, 20 orang. Jadi kalau you nasib baik, yang masuk tender sekali masuk 200 orang. Kalau nasib baik, dapatlah. Tak nasib baik, cuba lagi kan. Cuba lagi dan lagi dan lagi. Tak ada masalah, kita berjalan terus. Ya, itu yang kita rasa untuk maju, kita kena ada 1, knowledge. 2, persiapan syarikat. 3, ni lah, passion on the business lah. Kalau tak ada passion, saya ingat saya dah lari dah bila saya punya solar garden light tu orang potong harga sampai 70%, saya dah lari dah. Tapi saya suka, passion tu ada, jadi saya cari jalan lain dan selalu cari benda baru. Dulu every year saya akan pergi ke Germany untuk belajar teknologi baru. Kita pergi ke Intersolar, kita tengok what is the direction movement. Tak confident, tak cukup lagi, pergi ke Snack di Shanghai. Itu semua pameran dari China, dia akan pamerkan apa teknologi dah. Solar street lighting, tu kita ambil solar dari sana. The first one, solar garden light, kita ambil from Germany, Siemens, pakai Demercell, mahal. Then solar kita ambil dari China, dah mula dengan China, berjalan dengan China. Solar panel dulu Amerika pun boleh buat. Sekarang nobody can fight China punya price. Yeah. They are so competitive. But good, cheap and good. Now they are no longer cheap lah, but good still there. Ada senarai Bloomberg dah, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Jadi ini pengalaman yang you perlu ada kalau you nak masuk dalam industri tenaga boleh baru. Jadi itulah, saya ucap terima kasih lah pada Exim Bank bagi peluang pada saya untuk kongsi pada hari ini. Dan saya juga syukur kerana saya dapat bina bisnes saya pertama daripada Exim Bank. Loan pertama saya 100,000 SME Bank. Loan yang besar yang pertama saya dulu pun 3 juta. Saya dapat supply pun SME Bank juga bagi. Tapi saya tak ambil. Lepas tu yang paling besar sekali yang solar farm itu lah. Yeah. Itu yang paling bagi kesan. Sampai bila-bila pun saya akan ingat jasa daripada SME Bank dan terutamanya Datuk Razif, Azizan Hashim, Zainal dan kawan-kawan yang bantulah untuk bagi saya dapat capai ni. Hari ni sampai hari ni pun regional office daripada Shah Alam, Cik Lokman datang bantu tanya what else we can we do, apa lagi kita boleh buat sama-sama, dan itulah cara dia untuk maju. Bukan kalau kita dah banyak ambil bank lain, Exim Bank tinggal lah, dia tak tinggal, dia selalu ada je. Dan networking yang Exim Bank provide, kita ada access every quarter. Dalam access tu semua customer datang. You boleh datang, jumpa, kenal, jumpa, bincang, tanya expert apa dia buat dan boleh promote your product lagi dekat kawan-kawan lain macam tu. Itu pun bagus juga. Satu lagi, sedar tu penting lah. Sebab kita nak tengok kekuatan kita. Kalau kita dah buat bisnes yang sebenarnya yang sama selama 10 tahun, 20 tahun, tapi kita tak ubah, nak ubah. Jadi SIDA tu akan datang bantu kita. You punya weakness ni di sini. Strengthen. Your cash flow tak cukup, revenue tak cukup. You kena buat ni. Jadi daripada situ kita susun business plan supaya kita maju ke depan. Jadi itulah nasihat saya pada pemain baru atau orang yang berminat dalam industri tenaga boleh baru ni. Get the fact right. And then selalu baca surat khabar tentang lesen baru untuk large scale solar bidding yang baru. Sekarang ni dah ada best bidding pun dah ada 100 megawatt. 450 juta. Besar kan? Besar. Kalau tak mampu buat seorang, ajak kawan-kawan buat kan. Jadi saya pun sama juga. Cari access to fund. Datanglah ke SME Bank. InsyaAllah ada je solutionnya. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam We Hear You. Sememangnya satu episod yang banyak dipower oleh SME Bank, dan harapan kami semoga anda dapat manfaat daripada perbualan kami ini. Dan untuk ikuti kami, pastikan di semua platform media sosial, Facebook, kita juga ada di Spotify dan YouTube. For more ideas, insights and inspiration, don't forget to check us out next time on We Hear You. I'm Terence Das. Assalamualaikum. Have a great day ahead.